Yang mana belum ada produk ni, korang patut beli dan ada satu. Untuk motor, kereta, basikal, semualah boleh guna alat ni untuk cek tekanan angin tayar, kereta, motor, lori semua boleh. Korang boleh tengok dekat bahagian pintu kereta, ada dia tunjuk berapa tekanan angin yang diperlukan. Cara nak guna dia pun senang je. Korang boleh setting lah daripada KPA, KG, PSI, bar. Biasanya untuk angin tayar ni, kita akan cek KPA ataupun PSI. Sekarang kita akan buka dulu dia punya penutup. Lepas tu kita akan setting kita punya pressure ni kepada KPA. Lepas tu korang jangan letak je dekat tayar. Korang letak dekat dia punya bar tu dan korang boleh tengok berapa dia punya jumlah KPA. Dan juga korang boleh tekan-tekan lah nak tengok PSI ke, KG ataupun bar. Yang baguslah produk ni. Pada korang yang nak dapatkan produk ni, korang boleh tekan back yang ada dekat bawah. Ataupun dekat video ni ada gambar produk, korang boleh klik dan terus boleh beli.